Bila kita tengok dalam kehidupan Asnaf, kita akan meneliti kehidupan sukar mereka. Even nak makan nasi pun susah. Sekali sehari belum tentu boleh makan nasi. Yang kita dapat makan anytime, kita akan rasa macam, ya Allah, kesyukuran yang kita dapat tu. Ya Allah, tanya si Aslam, solat. Susah ni solat betul. Susah ni ngaji betul. Ramai juga yang tak ya kan. Ramai juga yang tak solat. Dalam makna Terlalu lama. Kalau mati personally, macam tu naik juga lah. Bila nak buat something tu, kalau time busy sikit rasa macam tak mahu tak. Tapi Kak Nur sentiasa ada masa untuk dan sentiasa bersemangat untuk macam mana nak dapat semangat. Tips sentiasa bersemangat. Alhamdulillah. Sebab Kak Nur rasa macam masa kita ni tak bangun. Masa kita terlalu singkat. Tengok-tengok mau-mau nak ngomong 45 kan. Sikit masa lagi lama lagi nak habis. Saya dengar kalau bukan setakat di Malaysia, bukan setakat di Kelantan, tapi saya dengar hari tu kalau sampai kat Aceh. Boleh share sikit pengalaman itu? Kita masuk ke dalam kampung tersebut, tak ingat nama kampung tu, panjang nama kampung tu. Dan itu adalah kampung utama yang kena gunung, banjir gunung yang kayu-kayu. Memang kayu-kayu itu memecahkan rumah-rumah. Jadi kita ada tidur situ dan pada malam tersebut hujan. Masya Allah, takut. Ya Allah Tuhan, hujan. Tak nak memang tak boleh tidur balik. Sebabnya sebelum bila kami sampai petang tu, orang kampung bercerita, tuan rumah tu lah yang kami tumpat bercerita. Mula-mula hujan gini dia kata. Ya Allah sudah tolak. Mula-mula hujan gini memang dah terngiang-ngiang dengan apa dia punya cerita banjir yang sangat-sangat menakutkan kampung. Bukan senang kan, kalau para suami pun mesti tahu nak melepaskan isteri keluar selain daripada kerja di rumah ni, dia bukan it's not easy lah. Tapi suami saya dapat melaksanakannya, Masya Allah. Sangat hebat. Dan Alhamdulillah Kak Nur diberi peluang lah. Sebab sebelum ada di Mekah pun Kak Nur buat itu kebanyakan. Ya Allah, Kak Nur betul tahu lah di mana mendapat kekuatan. Apa yang paling best adalah pada malam tersebut, Kak Nur tak ingat malam-malam tu, tapi masa tu dia baru ada di Masjidil Haram. Kak Nur memang untuk iktikaf lah, iktikaf di Masjidil Haram. Nak tidur pukul 1 pagi. Macam kita dah solat semua, lepas tu nak tidur pukul 1 pagi, rasa lapar. Lapar, rasa nak kita makan. Lebih daripada Masjidil Haram, Kak Nur pergi kat tempat tahu Asal macam makan tempat pulak tahu Kita tidur, tepi tu ada tempat makan-makan, pergi makan. Duduk situ kan tengok apa batu. Kan ada orang batu kan. Untuk rupanya tempat dia orang sabil. Jadi kan orang kata, sabil ada RM500 ni kalau ada orang bui-bui kan. Ada RM500. Kita buatlah sabil pukul 1:30 pagi. Sabil bagi lepas tu kan rasa macam tak cukup tau. Sebabnya benda tu kan macam kita berada di tempat yang berkat. Paling berkat ni dekat Mekah ni kan. Kena buat lagi ni. Kan pelancar siapa nak sabil bla. Alhamdulillah mencecah 5,000 kutipan dan Kak Nur buat sabil di Madinah kepada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Universiti Madinah. 3 kali trip, 3 hari yang berbeza. Jadi all the baik to pelajar-pelajar di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Kopi dan Stetoskop. Hari ini nak berbicara dengan sesuatu yang rasa penting juga. Kita berbicara pasal berkhidmat kepada manusia, dan kita bawakan seorang yang cukup panggil, walaupun tidak panggil dikenali lagi di alam maya, saya yakin asnaf di luar sana yang paling banyak menerima bantuan sudah tentu mengenali dengan Puan Hajah Mas Nur,
dan di sebelah dia tu penolong ataupun orang panggil penguat semangat untuk datang hari ni. Selamat datang Puan Muslim, atau saya suruh panggil Kak Nur lah sebab kita biasa panggil datang Kak Nur. Terima kasih. Sihat ke? Alhamdulillah. Sama tu suasana? Ya, Alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak bincang beberapa perkara yang orang panggil boleh bagi inspirasi kepada orang untuk memberi. Ada ungkapan yang biasa orang sebut, saya pun tak ingat siapa sebut, erti hidup pada memberi. Erti hidup pada memberi ni mungkin ada penulis saya tak ingat siapa penulis ni. Jadi saya rasa orang yang sepatut saya panggilnya Kak Nur lah. Tapi sebelum saya nak dijawab, kenal siapa Kak Nur? Siapa Kak Nur? Siapa? Masya Allah. Tak kenal diri dia. Tak kenal maka tak cinta. Saya perkenalkan diri lah Okey, saya Mas Nur berasal dari Mesir Putih, bertugas bagi informasi mencecah 21 tahun servis dalam perkhidmatan farmasi, dan Alhamdulillah sepanjang servis bukan sebagai pegawai farmasi sahaja, sepanjang kehidupan tidak berkenal sebagai pegawai farmasi sahaja. Sebab pada keadaan tidak cukup dengan title itu sahaja. Rasanya introduction tu lah. Saya cuma nak tahu Kak Nur ni berkhidmat dalam NGO. Saya difahamkan Kak Nur ni dengan NGO berapa tahun juga ke? NGO sejak tahun 2009. 2009 meaning that 26 kalau 9. Tak betul nak kira dah. 17 tahun. 17 tahun dalam NGO apa yang utama? Alhamdulillah, kerana mengenali NGO Pertubuhan Amal Perubatan Evolusi Malaysia sejak tahun 2009, diajak oleh seorang sahabat lah. Ingat lagi Dr. Rusna menjemput Kak Nur, jom kita pergi Usrah. Kita pergi meeting, kita pergi itu dengan takut lah, sebenarnya takut lah nak join Pertubuhan Amal tu, nama singkatnya Papisma. Takut masa tu sebab kita rasa kita inferior lah, kita farmasi, set demo doktor. Jadi kita rasa masih nak kecek, tapi no. Masih sedap aja program dia, masih sedap aja kursi dia. Jadi daripada situlah Husna entah ke mana, dia dah bidang ke Perak. Tapi Kak Nur masih kekal lagi dan start pada 2009. Masa tu bersama-sama dengan Cik Syakir. Cik Syakir dulu setiausaha kerja bersama-sama dia lah menjadi penguat semangat bila kita tengok orang yang selain doktor. Cik Syakir dia bukan doktor, bukan doktor, jadi dia macam tak perlu dengan kita je ni, boleh lah duduk dalam ni, macam tu. Okey, sebelah sana nak tu juga sebagai orang yang terinspirasi dengan Kak Nur. Masya Allah. Saya jemput je nak. Mungkin boleh cerita apa panggil, mungkin kalau tadi Kak Nur sendiri tak jawab dah. Okey, kenalkan lagi dulu dah. Okey, nama saya Madihah lah, Madihah binti Haji Ma'ali. Sekarang bertugas sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan Syafiq Z. Pasal soalan Zaim tu ni, bagaimana saya kenal susuk tubuh Kak Nur ni masa tahun bermula saya kenal dengan Papisma lah. Dalam selepas saya balik daripada Grab 2018, 2020 saya mula terlibat dengan DAKAP bersama dengan Kak Nur dalam Papisma, Dana Kemanusiaan Papisma DAKAP tu. Dan masa itulah saya kenal, dan daripada situlah saya boleh Kak Nur ni jadi macam orang yang kalau dia pergi kat satu tempat tu kita jadi nak ikut. Gitu. So kita jadi macam best sebab ada Kak Nur. Gitu. Dia jadi best nak join. So Kak Nur ni orang yang boleh banyak memberi inspirasi kepada orang lain lah. Lebih lagi untuk bergerak buat kerja sukarelawan tanpa dibayar. Betul. Satu benda yang kita nak cetuskan ni, tak dapat duit apa-apa.
habiskan masa, yelah masa kita ni istirahat masa kalau pula pergi jadi apa panggil farmasi, ada kerjanya dan sekarang ni in charge di Bacok mana. Jadi apa yang sebenarnya yang menyebabkan Kak Nur nak jatuh hati kepada nak buat benda-benda kemanusiaan sebenarnya? Soalan tu mungkin lebih tepat untuk dijawab dengan Kak Nur rasa kehidupan Kak Nur dari segi keuangan, dari segi rumah, dari segi kereta, dari segi kehidupan yang biasa manusia perlukan. Kak Nur telah pun mempunyai segalanya. Masya Allah. Boleh dikatakan dah memiliki semua itu. Jadi pada satu masa yang kita rasa macam kita dah ada segalanya, tetapi kat mana kita nak mencari hati yang rasa syukur yang amat. Syukur yang maksimum tu nak cari di mana? Masya Allah. Kita dah bersyukur dengan apa yang kita ada, tetapi erti syukur yang kita ada itu, macam mana kita nak mencantikkan erti syukur itu dengan menemui asbab. Dengan menemui asbab. Sebab bila kita tengok dalam kehidupan asbab, kita akan meneliti kehidupan sukar mereka. Even nak makan nasi pun susah. Sekali sehari belum tentu boleh makan nasi. Yang kita dapat makan anytime, kita akan rasa macam ya Allah, kesyukuran yang kita dapat tu, ya Allah, cantiknya syukur yang kita dapat bila kita boleh melihat orang yang di bawah kita lebih susah. Jadi syukur, arti syukur tu. Arti syukur pada memberi, seperti yang mana pengurusi maklumkan tadi. Arti syukur, arti hidup pada memberi. Lebih tepat, betul. Arti hidup kepada memberi. Bila kita memberi dengan kita tidak macam Kak Nur tak bangga untuk memberi, tak. Tapi Kak Nur rasa Kak Nur berharga, Kak Nur bersyukur sebab Kak Nur diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk memberi kepada mereka. Allah nak bagi satu jalan keinsafan, kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan, kekuatan untuk kita bercerita dakwah-dakwah. Tanya si Aslam solat. Susah ni solat betul. Susah ni ngaji betul. Ramai juga nak ramai juga nak solat. Nak dalam makna. Terlalu lama. Ya. Terlalu ramai anak-anak teramai solat. Memang kita kena berbudi. Tanggungjawab besar ya. Sangat besar. Sebenarnya tanggungjawab setiap orang. Dan Kak Nur mencari sesuatu yang apa yang Kak Nur boleh buat pada masyarakat. Selain daripada tugas yang Kak Nur kita jalani yang tugas yang memang dah hakiki, yes. Tapi apa lagi yang kita kena cari sebagai bukan akhirat tu. Di situ. Saya nak tanya, Madi tertarik, dia kata kalau ada Kak Nur, best. Apa yang best sebenarnya? Apa yang best tu? Apa yang best tu? Suasana ke macam mana dia sifat dia macam mana? Kalau sediakan join lah corporate sama Kak Nur ni sebelum buat asnaf ni, Kak Nur ni antara orang yang mencerita tentang dia juga. Lepas tu dia dan bila dia nak buat something untuk asnaf ni, dia bila dah decide nak pergi satu tempat tu terus lancar. Maksudnya tak ada nanti dulu. Tak ada dulu. Kita terus kita pergi beli barang dulu lah dekat. Even beli barang pun ada support je kadang-kadang. Untuk bagi pada asnaf. Kita cuba beli barang kat sini kadang-kadang dekat tempat. Asnaf beli barang tu dekat berdekatan yang kawasan asnaf duduk je. Dan kita pergi dekat kedai ni lah, beli barang. Dan cara approach Kak Nur kepada asnaf ni berbeza lah berbanding dengan saya tengok dengan cara setengah orang tu dengan bagi duit. Tapi cara Kak Nur ni lebih kepada apa yang asnaf tu perlukan. Pergi sebelum pergi ke tempat asnaf tu dah tahu dah apa masalah asnaf tu. Pergi sebelum tempat tu, lepas tu tahu masalah utama dalam kalangan asnaf tu lah. So kita tahu kita nak bantu apa.
Bukan semata-mata duit lah untuk Arsenal. Bagi ada tak soalan yang rasa terbuka nak tanya lama dekat kau? Apa yang jadi contoh sebagai ada yang nak tanya kan? Aku nak tanya tapi tak tanya. Hari ni rasa nak tanya. Saya tak ada yang benda yang boleh membuat Kak Nur rasa semangat seolah nak buat kerja. Sebabnya kalau Madi personally, Madi ada turun naik jugalah. Macam bila nak buat something tu, kalau time busy sikit rasa macam tak boleh tak. Tapi Kak Nur sentiasa ada masa untuk dan sentiasa bersemangat untuk buat macam mana nak dapat semangat. Kalau saya tanya, kalau saya tanya tu mungkin saya tak merasa betul sebab saya tak turun. Madi tanya tu mungkin tidak betul. Sebab tadi saya selalu nampak bersemangat tu antara sebab macam kita nak follow Kak Nur. Okey. Nampak dia bersemangat. Masya Allah, macam mana? Ana dekat sikit kat Ana. Kalau kita tak dengar pendengar kita ni. Okey, tips sentiasa bersemangat. Sudah lah. Okey, tips sentiasa bersemangat. Macam ni? Mungkin Kak Nur bekerja dengan jiwa. Apa yang Kak Nur buat semua kan kalau perasan apa yang Kak Nur buat, Kak Nur tahu Allah Ta'ala. Dia izin Allah Ta'ala dengan orang lain. Allah Masya Allah. Kak Nur ni, gini. Kak Nur akan plan. Kak Nur tugas Kak Nur akan faham tugas Kak Nur adalah plan. Kita manusia kena rancang. Yang berlaku Allah Ta'ala. Sebab tu bila orang cakap, oh tak boleh ni, tak boleh ni. Bila benda negatif mari tu Kak Nur tak boleh. Kak Nur tak boleh nak berfikir secara negatif. Kak Nur kena fikir secara positif. Sebab apa kita nak kata kau tak boleh dulu selain kita tak rancang lagi. That's why you rancang dulu. Contoh Kak Nur plan, okay kita nak pergi Jumaat ni. Hari ni masjid ni dengan ni. Okay. Tapi orang kata, kau ni hari Jumaat ni jalan tu. Contoh dah, ada halangan-halangan. Apa kita jalan? Mesti ada tempat jalan lain. Contoh ni. Jadi pada Kak Nur, whatever alasan yang kita letak, sebenarnya semua ada penyelesaian. Yang penting, you have to plan. Memang kita kena plan. Dan kenapa sentiasa orang semangat? Apa lagi? Sebab Kak Nur rasa macam masa kita ni tak bangun. Masa kita terlalu singkat. Tengok, mau nak 45 ni kan. Sikit masa lagi. Lama pun lagi nak habis. Kenapa? Setiap masa, sebab tu Kak Nur rasa setiap masa Kak Nur kena isi dengan benda. Kena isi. Kalau kita tak, Kak Nur rasa macam kalau tengok TV, Kak Nur rasa benda tu Ni satu. sebab tu Kak Nur tak menolak macam TikTok lagi. Kak Nur tengok. Kak Nur macam Banyak tiga lah. banyak ayat. Selain pada dalam kelibatan Kak Nur dalam Pakistan dengan dana kemanusiaan Pakistan, memang jiwa Kak Nur lah. Actually memang Kak Nur suka. Memang Kak Nur mungkin Allah tak ada jiwa itu kebajikan. Sebab tu Kak Nur mungkin Allah ada gerakkan, boleh fikir kebajikan ke apa lagi nak suruh ke apa lagi lupa lah gitu. Even Kak Nur ada kerja dalam farmasi pun Kak Nur fikir pasal kebajikan setelah macam dah jadi jiwa. Maksudnya dalam part itu ada saya nak stop berhenti dah. Bukan. Tak ada. Mesti ada lagi plan-plan. Tak apa. Orang kena tanya Kak Nur. Kak Nur, untuk orang tengok Kak Nur geruk gimana-gimana. Kak Nur tak rehat ke? Orang Kak Nur sunyak daripada settle tu Kak Nur tidur. Macam Kak Nur tu masih rehat Kak Nur. Tapi it's enough. Bila tidur, kamu kena pagi macam tu. Just work. Kadang-kadang bila balik kerja pukul 5, siapa awak pukul 5 sampai pukul 7? Kalau boleh fikir lagi masa tu. Dalam masa yang rekat tu? Yes, kalau boleh fikir lagi. Okey, kata hari Jumaat ni ada dakar. Pukul 7 ni boleh beli bagi dakar dulu. Beli bagi dakar. Lepas tu, maksudnya boleh je. Sedangkan orang yang kata, Kak Dan kata nak beli balik kerja macam ni. Orang keep on reason. Sedangkan reason tu yang akan mengganggu kita. Maknanya dalam masa yang orang kata tak sempat Kak Nur sempatkan masa Sempatkan. Berapa orang tanya Kak Nur,
Apa kan masih banyak yang masuk. Sebab itu benda sesimpel yang hanya dalam 1 jam kan boleh fikir untuk buat sesuatu. Banyak benda lah. Oh, Tapi memang cukup besar. Saya dengar kalau bukan setakat di Malaysia, bukan setakat di Kelantan, tapi saya dengar hari tu kalau sampai ke Aceh. Boleh share sikit pengalaman di Kelantan. Tapi sebenarnya tak sampai juga sebab lepas dengar kat dia pergi tapi tak share lagi. itu tak macam lagi kan. Okey, pengalaman di Aceh. Pengalaman di tak ingat. Dengar juga ada. Tahu tak dengar ada lagi. Okey. Ada buah kat dia. Ada. Pengalaman ke Aceh, Masya Allah, memang menjadi satu sentak. Memang sentak yang kita akan tengok Allah kena pergi. Ya Allah, umat Islam kena pergi. Kenapa dahsyat sangat ni bencana sana kena pergi. Allah masih gitu. Atau dia panggil enforce. Banjir. Banjir gunung. Dia panggil banjir gunung, banyak kayu tu kan. Saya kalau kita tengok banyak kan dekat TikTok apa dia share kan gambar-gambar video-video tu sebenarnya memang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Hilang rumah terus hilang rumah yang mana bukan satu, berkampung-kampung, beribu-ribu rumah dan banyak kampung. Macam mana dia semua tu? Dia memainkan kemah di tepi-tepi tu. Membina kemah yang bersahaja semata-mata canvas. Bawah tu tak ada lafik tu. Memang tanah tak tahu lah dia orang tidur mana. Memang dia orang just mungkin tidur, duduk itu saja. Suka yang di sana tu tidur kat mana? Kami menumpang kampung, rumah orang kampung. Kita masuk ke dalam kampung tersebut, tak ingat nama kampung tu, panjang nama kampung tu. Dan itu adalah kampung utama yang kena gunung, banjir gunung, yang kayu-kayu. Memang kayu-kayu tu memecahkan rumah-rumah. Memecahkan rumah-rumah. Jadi kita ada tidur situ. Dan pada malam tersebut, hujan. Masya Allah, takut. Ya Allah Tuhan, hujan. Tak nak memang tak boleh tidur balik. Sebabnya sebelum bila kami sampai petang tu, orang kampung bercerita, tuan rumah tu lah yang kami tumpah bercerita. Mula-mula hujan gini dia kata. Ya Allah sudah dah. Mula-mula hujan gini, lepas tu Masya Allah. Ya Allah, kita dah makan ni. Memang hidup. Kata ya Allah, memang dah terngiang-ngiang dengan apa dia punya cerita banjir yang sangat-sangat menakutkan kampung. Memang dia orang mereka memang sangat fobia. Sangat fobia. Jalan perhubungan hilang terus. Makanan, sumber makanan memang kena ke bandar dia tu memang tak nak bunga-bunga. Dia kena ke bandar sebelah. Memang sumber makanan yang sangat terancam. Sukar bukan secara generalnya boleh diceritakan gitu. Macam Madi nak tahu lebih lagi saya rasa. Ada lagi, okey. Sebab tengok dalam video yang video share macam memang nampak lah dia punya ketebalan sampai tinggi lah. Memang mana kau tak macam mana suasana yang tak nak bayar. Memang tak nak bayang. Memang sukar untuk dibayangkan. Jambatan yang menghubungkan dari kampung ke kampung hancur terus, tak ada. Memang tak ada terus. Lepas tu dia punya kayu-kayu tu, kayu-kayu memang melepasi rumah. Kayu tu bila kami, tim kami pergi, kayu-kayu tu bila kita nak ke kampung sebelah, kita kena menaiki rakit. Naik rakit, sebab jambatan tu tak ada. So naik rakit yang dicari oleh orang kampung ke seberang sana, dan kampung seberang sana lah kampung yang sangat teruk. Selut. Kampung tersebut, bila kami ke kampung tersebut, dia ada satu ketebalan tanah kan, ketebalan tanah macam ni. Dia dah potong untuk menjadikan satu jalan menembusi ke sana.
Ada Jadi orang kita akan potong. melalui kawasan pemotongan tersebut. Jadi di kayu. Luar ke? Gini je lah. Muak orang. Buat soal ya? Muak orang. Sorry. Kita lagu tu. Bayangkan Sekian ada lagu tu. Takut ni macam cerita. Macam tu masa tu tau. Ya, Lepas tu bila kami ke sana tu pula hujan pula. Hujan yang kita memang kena pakai kasut bot tu. Memang pakai saya pakai kasut bot, pakai baju hujan memang kita standby tu. Sebab masa nak kita bila macam rintik-rintik. Memang hujan lebat. Masa tu kita bawa bantuan. Kita bawa biskut, gula, bantuan yang inilah makanan asas. Melepasi kawasan tu panjang sebenarnya. Ada kayu dengan ni kita lalu tu kawasan tu panjang. Lepas tu masuk ke kampung tu, bila nak ke kampung tu dia macam bukit sikit lah. Bukit sikit dan kat situ lah ada yang rumah yang tenggelam. Memang tuan kita interview tuan dia, tuan rumah. Laporan kat Nukir itu. Tim kami bersama-sama dengan tim Eliza Helmi dengan Muslim Care. Jadi kami 15-6 orang. 15-6 orang. Daripada Papisma 9. Oh, majoriti lah. Yes. Betul, maknanya selain dapat bantuan barang makanan, kesihatan, Yes, kita buat khidmat kesihatan satu tempat lah di masjid. So masjid dia tinggi sikit, so dia selamat lah. Jadi kita ke sana. Betul. Saya nak dilari sikit macam kalau Madi nak tanya, sebelum tanya macam mana kan pasangan kita bila nak pergi keluar program macam ni lah. Madi sekarang paling jauh gimana pengurusan ke mana? Pernah pergi. Kita sampai ke juga lah Kedah. Oh, pernah pergi juga luar. Okay. Macam mana support daripada suami? Sebelum saya nak tanya kat Madi sendiri, sebagai orang macam baru dalam bidang ni, macam mana sebenarnya? Dia orang sendiri macam sokong ke, macam mana sebenarnya? Dia dah perempuan kan lain sikit dan lelaki Lain sikit lah. Saya personally kalau saya lah personally cara kita minta izin lah. Cara kita minta izin dengan suami. Lepas tu macam mana kita buktikan masa kita duduk rumah ni kita nak laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Gitulah bagi saya lah. Dan bila saya buat apa yang sepatutnya saya buat, jadi bila nak minta izin tu mudah lah. Macam gitu istilah. Memahami suami yang memahami. Okey, Kak Nur, dalam tempoh berapa puluh tahun dan penerimaan suami sendiri dan anak-anak khususnya lah. Anak-anak berapa? 4 orang. Macam mana penerimaan dia ni? Khususnya nak pergi Aceh tu macam mana sebenarnya? Okey, tempat yang berisiko lah sebenarnya. Husband Kak Nur ni gini. Sebelum Kak Nur kahwin, memang Kak Nur ada. Satu kesiapan lah. Yes, memang Kak Nur ada. Kak Nur memang adalah seorang yang Kak Nur kata aktivis ke, tak tahu nak istilahkan apa. Tapi Kak Nur adalah seorang yang sangat aktif. Bukan saja dalam mungkin bukan dalam saja bidang kerja saja. Kak Nur ada kerja selain daripada especially NGO. Jadi Kak Nur mengharapkan Kak Nur awal-awal dah sebelum kahwin ni harap memahami dan jangan tu macam jangan gitu dah. Dok lah macam Diharapkan agar sudi untuk melepaskan melepaskan untuk pergi lah memberi keizinan untuk pergi. Dia kata okey. But memang ya Allah memang sangat suami yang sangat memahami lah. Kak Nur rasa tak jumpa orang yang sangat memahami situ. Rahmat yang sangat banyak di situ. Bukan senang kan. Kalau para suami pun mesti tahu nak melepaskan isteri keluar selain daripada kerja di rumah ni, dia bukan, it's not easy lah. Tapi suami saya dapat melaksanakannya, Masya Allah. Sangat hebat. Sebelum nak tu, saya nak Kak Nur, apa pengalaman paling manis
Dan paling pahit sekali. 20 sekali. Paling manis Paling manis dulu lah ni. Manis sweet dulu. Hot sweet. Paling manis nanti dulu. Banyak sangat yang manis. Banyak sangat yang manis. Paling teringat lah. Paling Paling teringat. teringat. Dia teringat-ingat. Dia ingatan. Dakap ni berapa yang manis? Paling manis dakap sampai ke Sabah. Masya Allah. Ke Sabah kami ke Pulau Mabul. Masya Allah masa tu Isu apa tadi Mama tu? Mabul ni isu orang laut, bajau laut yang Tak ada. yes, dia tak ada kampung. Kampungnya ada di laut, rumahnya di dalam perahu. Can you imagine all the kehidupan adalah di situ. Dengan anak pinaknya kat situ. Kak Nur macam tak boleh imagine. Dia macam manis dah pahit dah. Oh, sakit sekali. Satu sekali lah dulu. Manis sebab boleh sampai ke satu budaya hidup yang sangat berbeza, yang sangat impresif sebab dia boleh survive di atas laut. Di atas Laut, dia betul-betul kat laut. kita atas laut memang sebab dia memang hidup atas manis tu. Memang hidup makan. Kalau dia naik ke darat, dia akan pening. For 4 hours dia duduk dekat atas darat, dia akan pening. Oh, gitu. Macam tu yang bajau laut ni. Lepas tu bila dia turun laut tak apa. Kita beza pula. Kita beza pula. Itu paling best lah. Dekat dekat Semabul. Memang best lah. Yang tu memang. Yang tu kalau kata tak kata diingatannya. Yang tu paling rare lah. Banyak trip dekat dan yang masih antara semua. Yang paling beruntun jiwa pula. Yang paling meruntun jiwa. Paling meruntun jiwa apabila kalau sedih. Bila previously dalam kemanusiaan dakap ni kita membina empire. Mungkinlah empire dia macam membina macam kita rekrut adik-adik, adik-adik semua mari kan. Jadi sehingga kita bina satu tim yang sangat kuat tau. A big team. Bila Kak Nur kata, dakap akhir ni baru masuk list. Masuk list, memang ramai nak follow. Jadi dalam mata 38 zaman itulah, zaman 2021, 2019 gitulah. Jadi masa tu taklifan sebab Kak Nur ditaklifkan untuk memegang mengurusi dana kemanusiaan Pisma. Jadi Kak Nur membina seolah macam Kak Nur membina empire tu. Tapi bila comes to this back 2 years ni, 2 tahun yang kemudian ni, empire tu hilang. Empire tu hilang yang Kak Nur rasa macam ya Allah Tuhan aku. Dan hilang terus. Bukan macam hilang yang you pergi ke berkhidmat kat tempat lain tu. Macam hilang bila hilang terus saya tekan masa macam satu benda yang agak upset lah. Masih ada lagi seorang di tepi tu? Ni memang Kak Nur yang kuat lah. Ni memang sampai masuk podcast pun kena ajak sekali. Tak sengaja ni. Macam bidang terjun dia. Tapi tak apa. Tapi memang Madi ada buat semangat lah. Orang lain tak ada, Madi ada pun tak apa. Macam ni. Dah jadi macam perlu saling tekan. Macam satu betul. Tapi memang betul. Kalau kita nak kuat, kuat kena memang sama. Dia kena ada geng lah. Kena ada geng. Kalau seorang macam, yelah, macam mana kalau nak pergi seorang mesti kena ada geng pula. Betul. Selain pada tu pun memang suami akan support. Kan Kak sorry kalau in case semua tak boleh main, suami dan anak-anak akan support. Dia akan sekali. Memang itulah betulnya. Satu tu. Saya Kak Nur tak ada sempat berbincang sebelum ni dah. Kak Nur baru balik haji Kak Nur kata banyak saat ni. Banyak bantuan atau panggil pertolongan Allah. Dan boleh cerita share lah sikit pengalaman haji ni. Yang panggil itulah banyak tu. Betul. Yang pertama dia untuk pengetahuan semua Kak Nur penceritaan haji Kak Nur ni memang tragis jugalah untuk Kak Nur sebabnya Kak Nur berimpian untuk haji ni sejak umur Kak Nur 15 tahun. Masya-Allah. Daripada sekarang memang Kak Nur keep on praying, keep on solat hajat tu memang minta ya Allah biarlah haji mudah, biarlah haji masa muda kan. Tapi tak ada pada Allah
Tak muda mana. Muda tak mungkin dia Tapi masih masih kuat. muda sekali. Jadi bila umur 30 tahun tu Kak Nur dah start minta sebagai petugas haji. Sebab Kak Nur nampak Kak Nur dah daftar awal super sama tahun dengan Mak 2009. Kak Nur bila Kak Nur cuba berbagai kaedah untuk pergi haji. Jadi pada tahun 2003 bila orang 30 tu setiap every 2 years Kak Nur minta petugas haji. Some of minta petugas haji is 7 kali. Satu pun tak berjaya. Masya-Allah. Jadi macam Kak rasa ya Allah tu tak suka ajak aku. Tak sejumpa aku. Rasa macam ya Allah. Sedih rasa sedih. Mungkin nak bersangka buruk dengan Allah tapi Allah Tak dapat macam mana pergi pernah. Tertanya-tanya macam mana Macam sebenarnya? mana pernah ni nak pergi. Macam tu. Pada tahun 2019 bila Kak Nur check balik, Kak Nur punya pendaftaran haji rupanya tak ada lah Kak Nur haji. Masya-Allah. Oh, Walaupun rasa dah daftar dah sebelum dia daftar dah dengan Mak 2009. Tapi tak nampak ya Allah ya Tuhan aku kenapa pernah ni ya Allah tunjuk. Macam tu. Memang upset betul. Memang kat hati macam tu. Kak dah daftar balik. Daftar balik tak apa dah mungkin lah. Allah ada insyaAllah. Mesti ada insyaAllah. Macam kita nak bersangka baik ni. Finally, Alhamdulillah. Rupa-rupanya Allah tak takdirkan. Memang Kak Nur dikenal dengan Mak. Jadi Mak Main hak comelnya Mama pada berumur betul-betul 75 tahun. Which is boleh pergi dengan pengiring. Rayuan pengiring adalah pada umur 75 tahun. Baru boleh pengiring. 74 tak boleh. Sedang molek umur 75 tahun kalau boleh rayuan pengiring. Masya Allah. Allah simpan situ. Rupa-rupanya. Rupa-rupanya Allah nampak lagi extra pahala dengan Mak rupanya. Yang pertama. Yang kedua nikmat lah Kak Nur rasa sebabnya bila dapat Kak Nur muasasah muasasah 15,000. Kak Nur niti 20. Kak Nur niti 20 tapi tambah haji tambah dengan 15,000 juga. Muasasah. Jadi ya Allah itu macam murah. Kita rasa macam lama kita simpan duit untuk pergi haji. Tapi kok orang 5,000. Allah Akbar. Rasa macam gitu. Tapi memandangkan ibu yang dah berusia, Kak Nur upgrade. Jadi dah upgrade, dah masuk PJH. Masuk pula PJH paling murah. Paling murah dapat package. Masa tu adalah 40,000. Paling murah berbanding yang lain. Tak ada bawah 40,000. Paling mahal, paling murah adalah 49. Malaysia ada travel apa paling murah tu? Okey, itu dengan Titim Travel. Titim ni di bawah Tiram Travel. Di Amerika Serikat. Jadi 40,000 tawaran Titim pada masa tersebut adalah kita akan dapat perkhemahan naik tangga. PMA. Dekat Mina. Tanpa apa-apa Tambahan, tak ada tambahan. Tak ada. Kan nak duduk dalam. Kita tahu Mina tu di mana jemaah kena berjalan 3.5 kilometer sekali satu meter. Dengan PMM 200 meter berapa? Dekat no. Berada di kawasan. Kak Nur dengan Mama Yes. sekali. Masya Allah. Oh ya Allah. Kak Nur, ni satu pengalaman yang tak dapat. Tak dapat. Memang kadang-kadang tak dapat melupakan. Alhamdulillah waktu. Dapat pula hotel pula dekat. Hotel dengan Masjidil Haram di Mekah tu pun dekat 200 meter sahaja. Masya Allah. Which is you can go anytime. Maksudnya kita tak perlu fikir, oh panahnya nak gini, panahnya kan. Kalau asas-asas kan siap kena naik bas lagi. Okey. Jalan paling jauh 20 km kalau asas. Jadi kita hanya 200 meter tu. Nikmat mana lagi yang nak diusahakan ni. Alasan apa lagi untuk kita tak pergi Masjidil Haram tu. Banyak lagi lah pengalaman manis. Masya Allah. Pengalaman paling manis ayatnya kalau kan tadi pengurusi tanya tentang dan aku manusia apa Pisma, kerja-kerja kebajikan dan alhamdulillah kan diberi peluang lah. Sebab ada di Mekah pun kan buat itu kebajikan. Siapa ni? Saya nak bagi sumbangan untuk keluarga. Ada lagi kata Masya Allah memang ada.
Ya Allah, Kak Nur pun tak tahulah di mana mendapat kekuatan ni. Yang paling best kali kalau dia tanya apa, mesti tak tanya lagi ni. Apa yang paling best kali? Best sekali. Sila kan. Apa yang paling best adalah pada malam tersebut. Kadang tak ingat malam-malam tu lah. Tapi masa tu dia berada di Masjidil Haram. Kak Nur memilih untuk itikaf lah. Itikaf di Masjidil Haram. Nak tidur pukul 1 pagi. Macam kita dah solat semua. Lepas tu nak tidur pukul 1 pagi rasa lapar. Lapar langsung nak pergi makan. Lebih daripada Masjidil Haram, Kak Nur pergi kat tempat apa ni? Bapak panggil tahu tu. Depan tu kan sempat tahu Semua tahu. Asal macam makan tengok pula tahu Aku tahu. Tepi tu ada tempat makan tu pergi makan. Duduk situ kan tengok apa batu. Kan ada orang Ya. batu kan. Untuk orang punya tempat dia orang sabil. Jadi kan orang kata, sabil ada 500 ni kalau ada orang ibu-ibu kan. Ada duduk orang kata, buatlah sabil pukul 1:30 pagi. Sabil bagi Happy ni. masa tu, bila Kak kata ke tuan kedai tu, Kak kata, bolehlah sediakan kebab untuk 500 kan? Sorry, 500 orang, 500 dapat 500 rial. Lepas tu dia kata, okey apa? Sudah kan? Masa kita dia nak start bagi sahabat tu, kata, okey, doa dia kata, doa dia. Kak mesti dia kat doa tu. Dia doa apa? Bahasa Arab kan? Bila dia kata, Hajah Masnur. Kan kita jaya mata kan kata, ya Allah support dia. Siap dia doakan tanpa kita minta. Ya Allah. Ya Allah Tuhan, lepas tu kan, bila pagi lagi, 1:30 pagi lagi. Tu kan rasa macam, ya Allah, miracle-nya event ni lah macam tu. Kalau kata Kak Nur nak bagi diri. Sebab I have to feel this. Kak Nur memang nak rasa. Kalau dia bagi, kita tak rasa. Kita just bagi, it's just it. Ni bila kita bagi tu, kita rasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu tau. Ya Allah, nikmat. Sangat tak terucap. Maknanya pengalaman yang ada kena dengan jiwa pada Yes, sana. betul. Bukan setakat itu saja. Datuk saya. Tak habis itu cerita kebanyakan Kak Nur buat. Lepas tu Kak Nur rasa macam tak cukup tau. Sebabnya benda tu kan macam kita berada di tempat yang berkat. Paling berkat ni dekat Mekah ni kan. Kena buat lagi ni. Kak Nur pelancar siapa nak sambil. Bla 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 bla. Alhamdulillah mencecah 5,000 Masya Allah. kutipan dan Kak Nur buat sahabil di Madinah kepada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Universiti Madinah. 3 kali trip, 3 hari yang berbeza. Jadi all the baik tu pelajar-pelajar Madinah. Cuma tak sempat merasai sebab masa tu Kak Nur lebih di Malaysia dah. Bagi orang Jadi Kak Nur kena I have to pass to wakil dia. Wakil lah. Gitu. dengan jiwa tu sampai ke sana pun. Masya Allah. Baru Kak Nur puas hati balik Mekah. Baru rasa macam I'm done. Cukup lah. Alhamdulillah. Satu panggil satu pengalaman yang tak dapat dan dikenal dengan dia kan. Betul. Dan banyak saya rasa yang akan cerita tentang dapat panggil benda-benda yang lebih baik, maknanya pergi haji dengan mak, pergi pula duduk kemah PMN kan, duduk kata naik business class pun dapat free juga. Yang tak cerita ni adalah watan Allah bagi Betul. Allah bagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini adalah satu tu. Okeylah. Pesanan Bino. Pesanan mudah-mudahan dia tanya Madi ni untuk kawan-kawan yang Kak Nur rasa sedih tadi, boleh share sikit. Kembali Lana ke Madi dulu. Again, saya antara Kak Nur kata yang Kak Nur bina empire tu. Madi berada dalam kalangan tu. Dan memang kita adalah saingan kita. Sekarang ni tak nak bertamu. Personally tu memang kita rasa Madi sendiri pun ada juga lah rasa down tu bila tinggal tak ramai. Tapi alhamdulillah boleh kuat sikit tu sebab masih ada Kak Nur. Sebab rasa macam Kak Nur memberi kekuatan juga langsung sebab nak bergerak. Dan
Tak ada pesanan lah. Pesanan Pada kawan-kawan. Pesanan kepada kawan-kawan. Jom balik. Jom. Pesanan untuk kawan-kawan untuk mana lah kalau actually kita kan kalau kita hidup ni buat kerja yang kita maksudnya bangun pagi pergi kerja, balik kerja, tidur, esok bangun pagi pergi kerja, balik kerja tidur. Kalau kehidupan kita tu hanya sekadar tu sahaja, kita tak rasalah nikmat. Kita tak rasa nikmat yang kita boleh buat something bermanfaat kepada orang lain. So rasa Madi rasa dengan involve dalam NGO dengan kerja-kerja sukarelawan ni sebenarnya dia bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga. Sebab kita akan rasa diri kita ni puas bila kita boleh buat something untuk orang lain. Itulah. Jadilah murid tu. Betul. Sangat lah. Asal disedar. Kerana orang panggil ni lah kata-kata kau panggil untuk panggil pakar semangat ke ataupun pesanan ke kepada semualah kita semua yang untuk terus memberi ataupun untuk terus memberi manfaat kepada orang lain. Silakan. Satulah Kak Noh kita tanya. Kalau kita tanya Kak Noh Kak Noh macam ni, Kak Noh buat macam ni, Kak Noh buat gini, Kak Noh tanya. Kak Noh tanya dia balik. Kadang kita tanya buat apa kita hidup sebenarnya. Kita akan tanya mesti back to the basic question. Kenapa kita hidup benar? Cukupkah dengan hidup? Cukupkah dengan hidup seperti biasa, seperti yang biasa? Ni kecil, follow, kahwin, ada anak, kerja, mati. Sakit mati. Cukup dah. Cukup dah. Rasa macam diri ni cukup dah. Cukup dah berkadang untuk kita bawa hidup orang Ta'ala kayak ni. Sebab kadang-kadang pun matlamat kita kena matlamat mati. Tak boleh tak matlamat lain, kena tak mati. Kan kita nak mati tu. Nak kumpul kekayaan dunia dia kan. Tak salah pun mengumpul kekayaan dunia, tetapi back to basic, kekayaan dunia yang mana akan membawa kita kepada akhirat? Aktiviti dunia yang mana yang kita membawa kepada akhirat? Yang kita nak menghadap Allah Ta'ala, ya Allah aku persembahkan. Apa yang kita buat sekarang ni, kita tak tahu yang mana Allah nak pilih. Kata Allah kata orang mau pergi Aceh nak bangun, kau nak bangun, kita tak tahu Allah Ta'ala. Tak tahu. Kita tak tahu Allah Ta'ala pilih hidup. Kadang sentiasa bimbang, kadang kepada Kak Noh. Kadang semua pusing, kadang kira-kira Kak, ya Allah tolong betulkan di aku sebab aku tak tahu. Kita tak akan tahu kita ni mampu hidup jaga ikhlas dalam hati kita. Mampu pun sebenarnya. Allah Ta'ala memang tak mampu. Tapi Allah tolonglah terima sikit pun tolong terima. Tolong dah sebut lah. Aduh, Urfi berjaya membuatkan hati. Ya suruh podcast seperti aduh gitu. Itulah. Sajalah. Itulah kita rasa satu session yang bermanfaat, yang mengikut semangat kepada kita supaya terus panggil jadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain, seorang mukmin yang betul-betul mukmin kan. Maknanya kalau kita tengok sirah Muhammad sendiri pun banyak manfaat orang lain, kita sebagai panduan kita, sebagai contoh kepada kita. Dan kalau kita tengok pada contoh pada Nabi SAW, memang kita rasa tak banyak lah kita buat kan. Sikit sangat dah. Kalau tak ada macam tu saya tak tahu lah. Sikit sangat. Saya banyak lah. Jadi saya rasa pula Puan Haji Masno, maknanya kita rasa kita nak belajar, kalau semua orang bermanfaat, semua orang berbagi, tak ada lagi orang yang susah ataupun kuranglah susah dan sebagainya. Peluang untuk kita semasa kita hidup ni untuk tahu sebenarnya. Jadi untuk akhirnya, mohon maaf sekali lagi lah Haji Masno, Dr. Malihat, terima kasih bersama Kopi dan Stetoskop. InsyaAllah untuk sesi ini kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.